Assalamualaikum, salam sejahtera. Dekat tangan saya ni ada satu pewangi daripada Glade Sensations Morning Freshness. Jadi wangian ni kalau nak bau, anda boleh scratch kat stiker ni, kemudian anda hidup. Yes, wangi ya. Yang ni saya punya cita rasa saya lah. Saya suka Morning Freshness. Warna hijau ni Morning Freshness daripada Glade. Kelebihan bungkusan baru ni bukan sahaja kita boleh guna sebagai refill, kita juga boleh lipat dan jadikan dia stand alone holder. So, anda nak tengok macam mana kita nak lipat bagi jadi stand untuk perfume ni. Anda tengok di kanan dan kiri ada garisan putus-putus. Yang tu dia sebenarnya dah buat. Dia dah buat dah garisan ni untuk kita potong dengan mudah. Okey, anda tarik je guna tangan je, sebab dia dah sebenarnya dia potong garisan kecil-kecil ni, dia dah kerat sikit-sikit lah kan. Anda koyakkan sahaja sebelah kanan dan kiri. Koyak dengan berhati-hati sebab dia sebenarnya tak berapa tebal lah. Nampak saya dah terkuat, dia dah terkoyak sikit, tapi boleh lagi lah. Koyak belah bawah pula sikit saja terkoyak, tapi okey lagi dah. So, nak jadikan dia stand, anda buka pada bahagian atas. Okey, tapi sebelum tu kita kena keluarkan dulu dia punya aluminium foil kan ni. Okey, kalau kita tak cabut buang ni, bau dia tak kuat lah kan. Kita kena buang ni, barulah dia punya perfume boleh mengeluarkan bau wangian yang kuat. Jadi anda cabut buang dulu aluminium foil ni. Alright. Seterusnya nak lipat ni, anda tengok dia ada dia punya indikator. Dia punya lipatan tu dah ada sebenarnya. Kita cuma kena lipat semula lah supaya dia membentuk lipatan. Anda lipat, kemudian anda sambungkan saja dia punya penyambung atas dan bawah. Lipat dulu macam ni. Alright, anda nampak dia akan jadi macam ni ya, segitiga. Ni masuk bagi habis lah. Tak habis no. Bagi habis baru dia melekat. Okey, masuk ke atas. Macam tu. Masuk ke atas macam tu lah. Kalau masuk ke bawah nanti dia tercabut lah. Masuk ke atas baru dia akan jadi membentuk segitiga macam ni. Jadi boleh letak di atas permukaan rata. Contoh saya letak dalam kereta ni, dia akan masalah sikit lah kalau kereta bergerak, so kurang sesuai. Jadi untuk kereta boleh letak, cuma anda kena cari tempat yang boleh secure dia punya. Lemak jatuh pula lah sat lah. Dia ringan je sebab kertas kan. Kertas ni memang ringan lah. So kalau untuk kereta ni, anda nak letak dalam kereta, anda kena cari lokasi yang boleh secure pewangi ni. Okey, yang ni sebenarnya general lah. Boleh letak dalam bilik, di rumah pun boleh, ruang tamu boleh, dalam kereta pun boleh. Tapi kalau dalam kereta ni, kita kena cari tempat yang boleh secure. Contoh kalau saya letak dekat dashboard, nampak ni tak bergerak pun dia boleh jatuh kalau dashboard tu tak rata. Jadi kalau Saga ni dia ada lubang kat dashboard tu, boleh lah letak kat situ, tapi nanti dia akan kacau pula ruang kan. Jadi untuk Proton Saga ni, saya nak guna dalam kereta. Saya lipat macam ni. Kita lipat bagi dia rata, kemudian kita selitkan pada sun visor kat atas ni. Okey, Proton Saga ni saya pakai Proton Saga BLM. Dia ada tempat untuk slit cut sebenarnya kan. Boleh je kita slit pewangi Glade ni. Alright, jadi ikut kreativiti anda lah. Kalau anda nak pakai untuk rumah, anda lipat aja macam tu, letaklah atas mari ke ataupun apa-apalah permukaan rata. Tapi kalau anda nak guna untuk kereta, salah satu cara kita boleh lipat. Okey, kemudian kita letak di celah sun visor. Wangi ya, saya suka ini. Saya suka Morning Freshness. Dan untuk anda berminat, yang berminat nak dapatkan pewangi Glade macam saya ni, anda boleh check out link di dalam video description. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye.